Saya nak respon sikit tentang isu influencer lah, yang suaminya melafazkan cerai. Dia kata, aku ceraikan dia, talak dua. Dan saya fahamkan bahawa sebelum ni dia telah bercerai sekali dan dirujuk kembali. Kemudian dalam live kemarin, suaminya melafazkan cerai dengan talak dua. Diulang sebanyak beberapa kali lah talak dua tersebut. Yang pertama saya nak sebutkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 perkara yang kalau kita bersungguh pun dia akan menjadi, kalau kita main-main pun dia akan jadi. Salah satunya cerai. Cerai ni kalau kita bergurau dengan isteri kita pun dia akan jadi cerai, jatuh talak. Dan kalau kita bersungguh pun jatuh talak juga. Termasuklah cerai dalam kes yang anak muda ni yang dikatakan influencer. Saya pun tak kenal siapakah mereka berdua ni, cuma nak nyatakan bahawa dalam keadaan isteri pula dalam keadaan mengandung, diceraikan buat kali kedua dengan talak dua. Kalau dicampurkan talak dua dan talak sebelum ni, maka telah mencukupkan 3 kota talak yang boleh diberikan. Dan jika berlaku benar seperti disahkan oleh pihak berautoriti, pihak mahkamah, sebab perkara kes cerai rujuk ni perlu rujuk dan perlu refer kepada mahkamah. Mahkamah kena tentukan. Tapi dari sudut teorinya, 3 talak yang telah mencukupi ini telah menyebabkan dia menjadi talak disebut sebagai bain al-qubra. Talak yang mana tidak boleh rujuk kembali isteri tersebut sehinggalah dia selepas selesai iddah wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, setelah dilahirkan anak yang dikandungkan itu, baru dia boleh kahwin lain. Maknanya kalau dia bercerai pada usia kandungan baru sebulan, dia kena tunggu 8 bulan lepas lahir anak, tunggu habis pantang, baru dia boleh berkahwin. Apa yang penting tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau tak habis pantang pun tak apa, boleh kahwin. Cuma biasanya orang habis pantang dululah berkahwin. Cuma nak sebutnya, iddah bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil mesti selesai iddah dia selepas melahirkan anak. Selepas melahirkan anak, dia sudah suci, dianggap sebagai boleh berkahwin lain. Dan bagi kes hamba Allah yang berdua ni, jika sekiranya jatuh 3 talak, termasuk talak yang pertama dahulu dan dirujuk kembali, kemudian dicerai pula talak 2 kali ini, campur jadi talak 3, campur kedua-dua jadi 3 talak telah dilafazkan, maka suami tersebut tak boleh nak rujuk kembali sehinggalah isterinya itu, bekas isterinya itu berkahwin lain. Dan syarat berkahwin lain, mesti suami yang baru itu merasai dia, maksudnya bersama dengan wanita tersebut dan dia ceraikan, baru suami yang lama ni boleh kahwin balik. Boleh kahwin balik. Tidak boleh sekiranya kita upah Cina buta. Cina buta, walaupun orang yang buat tu orang Melayu, disebut Cina buta, iaitu pak turun yang mana kita upah dia untuk kahwin dengan isteri kita, dan dia tak menyentuh isteri kita dan diceraikan isteri kita dalam keadaan itu, dan kita rujuk kembali, pernikahan itu tidak sah. Jadi berhati-hatilah wahai anak-anak muda di luar sana, jangan jadikan cerai rujuk ni sebagai konten untuk meraih pandangan manusia. Bahkan saya pasti akan dapat kecaman daripada pandangan manusia tersebut. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta mengulas mengenai pempengaruh bercerai dalam live, pendakwah bebas Syed Muhammad Bakri Syed Ishaq atau lebih dikenali sebagai PU Syed berkata, dalam situasi pasangan itu ketika ini, ia perlu dirujuk kepada mahkamah syariah sebagai pemegang kata putus dan selaku pihak yang berautoriti dalam urusan undang-undang keluarga Islam. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.